anda telah diberitahu bahawa jika anda mahukan sesuatu, anda hanya perlu memikirkannya dengan cukup kuat. Visualisasikan, buat afirmasi, letakkan pada papan impian anda. Tetapi jika anda jujur dengan diri sendiri, anda akan dapati ada sesuatu yang tidak kena. Anda telah mencuba semua itu, tetapi kehidupan anda sebahagian besarnya masih sama. Kenapa? Kerana ajaran manifestasi popular telah meninggalkan langkah yang paling penting. Langkah yang memisahkan angan-angan daripada realiti. Mereka mengajar anda cara mencipta niat, tetapi mereka tidak pernah mengajar anda cara untuk menjadikan niat itu satu kenyataan. Hari ini kita akan bercakap tentang langkah yang hilang itu. Ia dipanggil keruntuhan, dan apabila anda memahaminya, anda tidak akan lagi melihat realiti dengan cara yang sama. Anda tidak akan lagi meminta alam semesta untuk sesuatu. Sebaliknya, anda akan memerintahkannya untuk muncul. Apa yang anda inginkan, kesihatan yang bertenaga, kelimpahan kewangan, hubungan yang mendalam, semuanya sudah wujud sebagai satu potensi dalam apa yang dipanggil oleh ahli fizik kuantum sebagai medan kuantum. Medan ini adalah lautan tenaga dan maklumat yang tidak kelihatan, mengandungi setiap kemungkinan realiti. Fikirkan ia sebagai versi muktamad realiti maya, di mana setiap versi masa depan anda wujud serentak sebagai gelombang kebarangkalian. Eksperimen dui celah yang terkenal dalam fizik kuantum membuktikan ini. Apabila zarah subatom seperti elektron tidak diperhatikan, ia berkelakuan seperti gelombang, wujud di semua tempat pada masa yang sama. Tetapi saat ia diperhatikan, ia runtuh dari keadaan kebarangkalian menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Ini adalah kesan pemerhati. Kesedaran atau pemerhatian mengubah potensi menjadi jirim. Ini bukan lagi teori. Ia adalah fakta sains yang terbukti. Anda adalah pemerhati itu. Setiap saat dalam hidup anda sedang melakukan perkara yang sama. Anda sedang memilih satu potensi daripada medan kuantum dan meruntuhkannya menjadi pengalaman 3 dimensi anda. Persoalannya bukan sama ada anda sedang mencipta realiti. Anda sentiasa mencipta realiti. Persoalannya ialah realiti mana yang sedang anda runtuhkan. Kebanyakan orang meruntuhkan realiti yang sama berulang kali, setiap hari. Mereka bangun dan serta-merta mengulangi pemikiran yang sama, merasakan emosi yang sama dan melakukan tindakan yang sama. Keadaan pribadi mereka yang biasa ini, yang selalunya berakar pada kekurangan, kerisauan atau ketakutan, menyiarkan tanda tangan elektromagnet yang sangat spesifik ke dalam medan kuantum. Medan itu yang bertindak balas kepada frekuensi tidak mempunyai pilihan selain menghantar kembali realiti yang sepadan dengan isyarat itu. Jadi, walaupun anda menghabiskan 10 minit memvisualisasikan kekayaan, jika baki 23 jam 50 minit dihabiskan dalam keadaan pribadi kekurangan, isyarat mana yang anda fikir lebih kuat? Isyarat mana yang akan dipilih oleh medan untuk diruntuhkan? Anda tidak meruntuhkan apa yang anda mahu. Anda meruntuhkan siapa diri anda pada tahap getaran. Ini adalah kesilapan besar dalam ajaran manifestasi biasa. Ia memfokuskan pada niat tanpa menjelaskan bahawa niat hanyalah satu pemikiran. Keruntuhan pula berlaku melalui penjelmaan. Ia adalah penyatuan fikiran dan emosi. Disiarkan melalui badan anda sebagai isyarat yang koheren. Jadi, bagaimana kita mengubahnya? Bagaimana kita secara sedar memilih realiti yang ingin kita alami dan meruntuhkannya menjadi kenyataan? Jawapannya terletak pada peralihan daripada meminta kepada menjadi. Anda mesti berhenti melihat diri anda sebagai seseorang yang mahukan realiti baru, dan sebaliknya mula hidup sebagai seseorang yang sudah pun berada dalam realiti itu. Ini bukan tentang berpura-pura.
Ini tentang menukar identiti anda pada peringkat yang paling asas. Ahli neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada siapa diri kita menjelang umur 35 tahun adalah satu set program bawah sedar, tabiat, kepercayaan dan tindak balas emosi yang dihafal. Minda bawah sedar, anda tidak tahu perbezaan antara pengalaman sebenar dan pengalaman yang anda bayangkan dengan jelas. Apabila anda mula merasakan emosi masa depan yang anda inginkan sebelum ia berlaku, badan anda mula mempercayai ia sedang berlaku sekarang. Anda sedang memasang perkakasan neurologi baru. Anda sedang mengajar badan anda secara kimia bagaimana rasanya masa depan itu. Ini adalah intipati sebenar pepatah kuno. Anggaplah perasaan hajat yang telah tercapai. Anda tidak sedang meminta kelimpahan. Anda sedang menjelmakan keadaan peribadi kelimpahan. Anda tidak berharap untuk sembuh. Anda sedang mengubah keadaan peribadi anda kepada keadaan kesihatan yang sempurna. Identiti mendahului manifestasi. Mekanisme di sebalik keruntuhan ini ialah koheren. Apabila fikiran anda jelas dan fokus dan emosi anda ditinggikan dan selaras dengan fikiran itu, anda mencipta gelombang otak dan jantung yang koheren. Jantung anda menghasilkan medan elektromagnet yang 5,000 kali lebih kuat daripada otak. Apabila jantung dan otak anda berada dalam koheren, anda menyiarkan isyarat yang sangat kuat dan teratur ke dalam medan kuantum. Medan itu bertindak balas kepada kejelasan dan kestabilan isyarat anda. Semakin lama anda dapat mengekalkan keadaan koheren ini, semakin kuat tarikan anda terhadap potensi realiti yang sepadan. Cabarannya bukan untuk berharap dengan lebih kuat, tetapi untuk mengekalkan keadaan pribadi yang baru itu dengan cukup lama sehingga keruntuhan berlaku. Di sinilah amalan yang konsisten menjadi sangat penting. Anda perlu melatih badan dan minda anda untuk menjadi biasa dengan keadaan pribadi yang baru ini, sehingga ia menjadi keadaan lalai anda yang baru. Ini bukan proses pasif. Ia memerlukan disiplin dan kesedaran. Langkah pertama untuk mengarahkan keruntuhan secara sedar adalah dengan mengawal sistem saraf anda. Apabila anda berada dalam mod kelangsungan hidup, stres, cemas, takut, tenaga anda terperangkap dalam tindak balas lawan atau lari. Dalam keadaan ini, mustahil untuk mencipta masa depan yang baru kerana seluruh biologi anda tertumpu pada meramal senario terburuk berdasarkan pengalaman masa lalu. Pernafasan koheren adalah alat yang paling mudah dan paling berkuasa untuk mengalihkan anda keluar dari mod kelangsungan hidup dan masuk ke mod kreatif. Dengan melambatkan pernafasan anda kepada kitaran yang seimbang, contohnya 6 saat tarik nafas dan 6 saat hembus nafas, anda menghantar isyarat keselamatan kepada sistem saraf anda. Ini memberitahu badan anda bahawa ia selamat untuk melepaskan emosi masa lalu dan membuka diri kepada kemungkinan baru. Lakukan ini selama beberapa minit setiap hari sehingga ia menjadi tindak balas automatik anda terhadap tekanan. Anda sedang menuntut semula tenaga anda daripada masa lalu supaya anda boleh melaburkannya dalam mencipta masa depan. Setelah anda berada dalam keadaan tenang dan terkawal, langkah seterusnya adalah menggunakan imajinasi anda bukan sebagai angan-angan tetapi sebagai latihan. Latih masa depan anda. Tutup mata anda dan benar-benar rasakan bagaimana rasanya menjadi versi diri anda yang sudah memiliki apa yang anda inginkan. Jangan hanya melihatnya, jelmakannya. Apakah emosi yang anda rasai? Rasa syukur, kebebasan, kegembiraan? Biarkan emosi itu membanjiri badan anda. Apakah postur badan anda? Berdirilah dengan lebih tegak. Bernafaslah dengan lebih dalam. Senyumlah. Badan anda adalah minda bawah sedar. Dengan melatih pengalaman itu berulang kali, anda sedang memasang semula
litar otak anda dan mengkondisikan semula badan anda secara emosi untuk masa depan itu. Prinsip epigenetik menunjukkan bahawa isyarat dari persekitaran mengawal gen. Emosi adalah isyarat kimia. Apabila anda menjana emosi masa depan anda pada masa kini, anda secara harfiah menghantar isyarat baru kepada gen anda, memberitahu mereka untuk mula membina badan yang sepadan dengan realiti baru anda. Anda sedang menjadi versi masa depan diri anda, di sini dan sekarang. Masa yang paling berkuasa untuk memprogramkan semula minda bawah sedar anda adalah sejurus sebelum anda tidur. Semasa anda beralih dari keadaan beta, minda sedar yang berjaga, ke alfa dan kemudian theta, pintu kepada sistem operasi bawah sedar anda terbuka luas. Dalam keadaan gelombang otak theta, minda analytical anda senyap dan anda sangat mudah menerima cadangan. Ini adalah peluang anda. Daripada membawa masalah hari itu ke dalam tidur anda, secara sedar pilih untuk menjelmakan keadaan pribadi hajat anda yang telah tercapai. Rasakan kesyukuran kerana kekayaan yang sudah berada dalam akaun bank anda. Rasakan cinta daripada pasangan ideal yang tidur di sebelah anda. Rasakan tenaga daripada badan yang sihat dan bertenaga. Tahan perasaan itu semasa anda tertidur. Semasa anda tidur, minda bawah sedar anda akan bekerja sepanjang malam, mengintegrasikan keadaan baru ini, mencari cara dan menyusun semula realiti untuk menjadikannya kenyataan luaran anda. Anda sedang menyerahkan cetak biru untuk keruntuhan kepada arkitek agung di dalam diri anda. Perubahan sebenar tidak berlaku dalam sesi meditasi yang panjang. Ia berlaku dalam pilihan-pilihan kecil yang anda buat sepanjang hari. Di sinilah kuasa tabiat mikro masuk. Setiap kali anda secara sedar memilih pemikiran, perasaan atau tindakan yang selaras dengan identiti baru anda sedang mengundi untuk masa depan itu. Jika identiti baru anda adalah seorang yang kaya, mungkin anda mula bertanya pada diri sendiri, bagaimana seorang yang kaya akan mengendalikan situasi ini. Mungkin mereka melabur sedikit wang dan bukannya membelanjakannya secara impulsif. Jika identiti baru anda adalah seorang yang sihat, mungkin anda memilih air berbanding minuman manis. Setiap tindakan kecil ini adalah satu perisytiharan kepada medan kuantum. Anda memberitahu medan, ini adalah siapa saya sekarang. Tindakan-tindakan ini mengukuhkan laluan saraf baru dan membina momentum. Akhirnya, pilihan-pilihan ini menjadi automatik. Anda tidak lagi perlu mencuba untuk menjadi orang itu. Anda sememangnya orang itu. Anda telah beralih dari melakukan amalan kepada menjadi amalan itu sendiri. Keadaan baru anda telah menjadi personaliti baru anda. Dan personaliti baru anda mencipta realiti peribadi yang baru. Cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini ialah ketidakselarasan. Fikiran sedar anda mungkin berkata, ia mahukan kelimpahan, tetapi badan anda yang telah dikondisikan oleh pengalaman kekurangan seumur hidup akan memberontak. Ia akan menghasilkan pemikiran keraguan. Ia akan mencetuskan perasaan kebimbangan. Ia akan menarik anda kembali ke zon selesa yang biasa. Ini adalah titik di mana kebanyakan orang berputus asa. Mereka merasakan ketidakselesaan perubahan dan menyalah anggapnya sebagai tanda bahawa ia tidak berfungsi. Tetapi ketidakselesaan ini adalah tanda kejayaan. Ia bermakna anda telah melangkah keluar dari diri anda yang lama. Tugas anda bukanlah untuk melawan perasaan ini, tetapi untuk menyedarinya tanpa bertindak balas. Perhatikan keraguan itu. Akui kebimbangan itu. Kemudian, dengan lembut tetapi tegas, kembalikan perhatian anda kepada keadaan pribadi yang anda pilih. Dengan setiap kali anda melakukan ini, anda sedang melemahkan hubungan dengan masa lalu dan menguatkan hubungan dengan masa depan anda.
Anda sedang membuktikan kepada badan anda bahawa anda tidak lagi hidup mengikut program lama. Anda sedang menguasai persekitaran dalaman anda tanpa mengira keadaan luaran. Keraguan adalah musuh terbesar keruntuhan. Keraguan adalah emosi yang memecah belahkan isyarat anda. Ia menghantar mesej yang bercampur baur ke medan kuantum. Sebahagian daripada anda menyiarkan kelimpahan, manakala sebahagian lagi menyiarkan kekurangan. Hasilnya ialah realiti yang tidak berubah ataupun manifestasi yang bercampur baur dan tidak memuaskan. Jadi bagaimana anda mengatasi keraguan? Anda membina bukti. Mulakan dengan perkara kecil. Tetapkan niat untuk meruntuhkan sesuatu yang anda tidak terlalu terikat secara emosi, melihat simbol tertentu, menerima panggilan telefon daripada rakan lama, mencari tempat letak kereta yang sempurna. Apabila perkara-perkara ini mula muncul, jangan ketepikannya sebagai kebetulan. Akuinya sebagai bukti langsung kuasa anda untuk meruntuhkan realiti. Setiap manifestasi kecil ini membina otot kepercayaan anda. Ia mengajar minda logik anda untuk mempercayai proses tersebut. Lama-kelamaan, kepercayaan anda akan menjadi begitu kuat sehingga apabila anda menetapkan niat untuk sesuatu yang besar, tidak akan ada ruang untuk keraguan. Anda akan tahu berdasarkan pengalaman langsung bahawa jika anda dapat mengekalkan keadaan pribadi itu, keruntuhan itu tidak dapat dielakkan. Anda perlu memahami bahawa anda adalah makhluk berbilang dimensi yang wujud merentasi masa dan ruang. Versi diri anda yang sudah memiliki semua yang anda inginkan sudah wujud sekarang dalam medan kuantum. Tugas anda bukan untuk menciptanya dari awal, tetapi untuk menyelaraskan getaran anda dengannya. Bayangkan radio. Semua stesen radio menyiarkan pada masa yang sama, tetapi anda hanya boleh mendengar stesen yang frekuensinya anda selaraskan. Begitu juga dengan realiti. Semua realiti yang mungkin sedang disiarkan. Keadaan pribadi anda ialah tombol penala anda. Apabila anda mengubah keadaan dalaman anda menukar frekuensi anda dan anda mula menerima ataupun mengalami realiti yang berbeza yang sentiasa ada di sana menunggu anda. Inilah sebabnya mengapa berjuang menentang realiti semasa anda adalah sia-sia. Ia hanya mengunci anda lebih kuat pada frekuensi itu. Sebaliknya, alihkan perhatian anda, alihkan tenaga anda. Selaraskan diri anda dengan realiti yang anda lebih suka. Jadilah orang itu sekarang dan saksikan realiti lama anda pudar kerana ia tidak lagi mempunyai pemerhati untuk mengekalkannya. Berhenti menunggu dunia luar berubah untuk anda berasa gembira, kaya atau sihat. Itu adalah model realiti sebab dan akibat yang lama dan lapuk. Dalam model kuantum, anda menyebabkan kesan. Anda menjana perasaan terlebih dahulu. Dan perasaan itu mencipta pengalaman yang sepadan. Anda mesti berani untuk berasa bersyukur apabila akaun bank anda kosong. Anda mesti berani untuk berasa sihat sepenuhnya walaupun laporan doktor berkata sebaliknya. Anda mesti berani untuk berasa dicintai apabila anda bersendirian. Ini adalah tindakan iman yang muktamad, bukan iman buta. Tetapi iman berdasarkan pemahaman anda tentang bagaimana realiti sebenarnya berfungsi. Anda memberi lebih banyak perhatian kepada realiti dalaman anda berbanding realiti luaran anda. Mengetahui bahawa yang dalaman sentiasa mencipta yang luaran. Ini adalah peralihan daripada menjadi mangsa keadaan anda kepada menjadi tuan kepada realiti anda. Perubahan tidak bermula di luar sana. Ia sentiasa bermula di dalam sini. Ambil kuasa anda kembali. Pilih keadaan pribadi yang ingin anda jelmakan hari ini. Kekalkannya, latihkannya, hayatinya dan saksikan bagaimana medan kuantum menyusun semula dunia di sekeliling anda untuk memadankan siapa diri anda yang telah anda putuskan. Keruntuhan sedang berlaku sekarang.
arahkan ia